Alright guys, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Welcome back to YouTube channel Dak Jam. Yang belum subscribe, pastikan korang dah tekan tombol subscribe tu. Like, follow dan share, follow account TikTok dan juga Instagram Dak Jam untuk info short yang lebih menarik gang. So hari ni aku nak sambung konten aku. Okay, konten hari ni konten 125. Memandangkan ada lagi yang tanya dekat TikTok, Dak Jam lama tak nampak motor 125 mana perginya. Okay, 125 ni aku loankan dekat abang aku, adik aku yang nak pakai kat rumah. Okay, lagipun raya aku tak ada, so motor aku semua aku bagi orang pakai lah, sebab aku tak nak parking sini lama-lama sangat sebab tak ada orang. Okay, jadi aku dah ambil motor balik. Cuma baru-baru ni ada masalah. Okay, kali ni konten short sikit. Okay, hari tu motor ni tak boleh hidup. Jadi aku ingatkan jam. Jadi abang aku cakap motor tak boleh hidup. Tapi bila tengok plug cantik, warna plug perang-perang cantik lah kata orang Okay, jadi bila aku nak bawa balik, pinjam 4x4 kawan aku. So bila kita orang angkat, nak naik je dekat dia punya belakang tu, tiba-tiba petrol keluar penuh dekat dia punya exhaust ni. Petrol keluar penuh. Patutlah abang aku cakap ada bau petrol. Okay, aku pun pelik. Sekali fikir-fikir, Mal ada waktu tu, Mal cakap confirm berflow. Dia masuk dah sampai dekat pembakaran tu, dia dah tembus sampai ke exhaust. Maknanya petrol tu dah overflow. Dia dah masuk dekat semua tempat tau. Sampailah ke exhaust. Jadi dah settle dah, keluarkan betul lah memang ada petrol masuk. So dah buang dah petrol semua. Kita dah cuci semua clean. Okay, ada cara lah kita cuci. Dan untuk elakkan masalah tu, ni aku buat switch on off dekat sini. Nampak? Kalau macam ni dia off. Okay, kalau aku tolak rata dia akan on. Macam ni dia on. Minyak, ada minyak tutup. Ni minyak on, tutup. Okay, aku terpaksa buat switch on off ni sebab fuel cock aku pakai ni dia direct tau. Dia bukan macam standard punya, dia dah racing punya, jadi dia direct. Okay, jadi senang. Aku tak nak ubah fuel cock yang standard, jadi aku nak kekalkan fuel cock racing ni. So apa aku perlu buat inilah, on switch on off. Okay, so hari ni aku nak tukar aku punya rem. Okay, kalau kau tengok video TikTok aku, rem ni aku ada terlanggar lubang sikit. Dia tak ada gelong geng, tapi dia ada terata sikit. Kat sini. Ni. Ni lah. Dia sikit je, tak banyak. Rata dia sikit je. Jadi bila aku pusing nampak nampak. Jadinya sementara aku nak repair aku punya spok rem ni. Okay, kat sini ada alloy geng. Ni alloy RCB. Ni depan 1.4, kecil sikit. So aku ingat nak pakai tayar depan belakang sama juga 70-80. Okay, ni racing boy nampak 1.4, belakang 1.6. So aku tak buka belakang lah. Jadi gantang dia kali ni aku akan pakai gantang nenas. Okay, gantang nenas ni memang mantap ni. Okay, aku beli yang boleh masuk disc. Nampak? Ini belah depan dia siap dengan bearing. Nampak finishing dia. Okay, warna hitam. Mantap kan? Ni belakang dia. Belakang dia boleh letak disk, nampak? Tu ada nut 1, 2, 3, 4. 4 lubang untuk disk belakang. Nampak? Okay, ini memang mantap geng, aku rasa geng. Uish, ni memang mantap geng. Ngam-ngam. Jadi ada satu lagi barang aku nak tunjuk korang. Ini adalah coil magnet. Yang ini original dari Yamaha Torch. Okay, Yamaha Torch ke Torch aku tak sure. Original aku beli dekat 500 juga, aku beli second Jadi coil magnet aku yang lama dia ada problem tau. Ni dia ada terbakar, nampak terbakar. Dia terbakar. Kejap, sebelum aku nak teruskan video ni, aku nak share korang Hydrogen Bottles X5 H2 Yunshen. Okay, barang ni memang baik geng. So kalau korang beli, korang dapat kotak macam ni lah, nampak? Okay, korang buka. So ni dia punya manual. Ni dia ada sarung dia. Okay, botol dia ni mudah bawa ke mana-mana. So dia boleh muat 230 ml. Okay, sekali isi. Alright. So korang akan dapat dia punya charger. Ni charger dia magnetic. Okay, akan dapat 2. So satu ni aku tak buka lah. Okay, mula-mula korang tengok ni korang on. Nampak? Okay, ni korang off. Tekan lagi lama-lama. Nanti off. Okay, sekarang ni sebelum korang nak guna, keluarkan dulu dia punya getah ni. Keluarkan dulu. Lepas tu cara korang nak tutup ni, pastikan ni tulisan atas ni selari dengan yang belakang charge ni. Nampak macam ni. Bila korang pusing, dia automatic, dia akan selari ni.
Nampak? So, korang masukkan air, korang tutup, tekan on dia. Nampak dia akan berlampu. Okay, bila korang nak hidrogenkan dia, dia ada dua tau. Sama ada korang nak ambil 4 minit yang ini ataupun 10 minit. Nampak dia ada bubble dia. Nampak tu. So ni tekan lagi sekali untuk 10 minit. Aku akan guna untuk 5 minit saja ni. Kita akan tunggu sampai dia boleh minum. Jadi kebaikan hydrogen water ni sebenarnya banyak. Jadi antaranya adalah dia ni anti penuaan. Okey, kau akan nampak kekal muda. Lepas tu dia tinggi dengan collagen untuk kulit, membantu mengurangkan risiko penyakit kanser, penyakit parah dalam satu dunia ni. Lepas tu dia bantu untuk mengurangkan berat badan serta mengurangkan kolesterol dalam badan. Dan dia bantu untuk menyembuhkan luka dengan cepat. Juga dia bantu untuk menghilangkan rasa stres, okey, tekanan dalam kepala ni. So tunggu sampai dia berbunyi baru korang boleh minum air ni. 2, 1. So dah berbunyi air hidrogen ni, korang dah boleh minum. Air dia rasa lebih tipis dan halus. Jadi mana korang yang bawa kerja berat tu nak rasa lebih mantap, korang boleh dapatkan hydrogen water S5 ni, S2 yang Shen ni. Memang mantap. So kita sambung video projek kita. Kita nak tengok rem alloy tu masuk kat 125 ni padu ke tak padu. Alright, so alloy aku dah siap. Okay, ni aku tunjuk korang ni alloy RCB. Okay, gantang nenas warna hitam. Ni depan, nampak? Ni depan. Okay, yang ni belah belakang. Okay, so tayar ni memang aku recommend gila kalau kau nak pakai tayar daily. Aku pakai saiz 70-80 depan belakang. Aku nak pakai 60-80 depan, tapi tak ada. Tayarnya ada 70-80 saja. Tapi depan tengok 1.4 kecil sikit. Okay, ni belakang 1.6. Yang best dia gantang nenas ni, dia kecil tau, nampak? Dia rapat. So potong angin lah. Nampak Kalau original rim kan, kalau daripada motor kan kembang jari dia. Ni jari nampak rapat. Mantap. Okay, so tayar daily ni memang padu geng. Okay, untuk korang yang kaki corner, yang suka bawa corner-corner agresif, aku recommend tayar ni. Tapi dia compound soft. Korang kena ingat, compound soft ni dia cepat botak kau kena beringat pakai. Sebelum dia botak rata, korang kena tukar depan ke belakang. Macam tu. Okay, jadi sebelum korang nak pakai disc dia, korang kena ingat ni kena letak Loctite Loctite kena letak ni. Setiap skru ni kena letak Loctite. Baru dia tak terbuka. Itu kalau korang pakai alloy lah. Tapi korang tengok geng, silver dia geng. Merecik man. Okay, depan dah settle lah. Aku pasang. Tengok. Alloy cantik lah. Cuma belakang ni ada problem sikit, sprocket. Buat aku pasang yang sprocket dia buat lebih kecil tau, banyak A5 punya lah. Okay, so nak pakai yang aku punya ni tak boleh. Y100 punya sprocket dah tak boleh. 10 kan, dia besar. So ni kecil, maksudnya boleh pakai sprocket kecil lagi. 4 boleh kan. So sprocket yang ada malam ni 28. Tak ada masalah pun, 28 ni boleh pakai. Sebab 30 sekarang pun aku rasa mal boleh lagi. 28 pun okey je kalau kat highway. Mantap. Kau percaya tak cakap aku? Aku percaya jam. Sama lah, aku dah buat uji kaji dah mal. Dia punya apa? Okay, so alloy dah settle dah depan belakang. Kau dah tengok. Ni alloy depan. Kau tengok belah belakang. Tak yang cun. Brake pun cun. Memang lawa geng, gantang ni aku tak tipu. Memang kemas. Okay, so sekarang ni nak adjust dia punya coil magnet ni. So aku dah buka cover. So ini coil magnet Yamaha yang aku cakap tu. So nanti kita akan advance sikit. Okay, advance kita nak tengok TC dia. Buka 15, tutup dia lebih kurang 65-73 macam tu. Okay, so kita akan buka plug nanti. Nak ukur. Kita nak advance sikit dia punya api. Okay, tengok ni mal letak nut supaya tak rosak. Tu nut dalam. Ni cara nak buka magnet 125. Tu nampak. Bagi dia rata strip dia. So dia tak kembang, dia tak kencup. So trip pun cantik nampak. Keluar masuk pun elok ringan je.
Okay, ni aku tunjuk korang coil magnet aku yang lokal dulu pakai. Ni. Ni sementara je pakai, nampak. Tapi alhamdulillah lah boleh pakai lagi. Okay, so yang lama ni aku nak sedekah je siapa nak. Okay, yang belah kiri ni. Kat sini dah ada beza lah, kau boleh nampak. Ni yang kopi. Bukan kopi yang cak ayam lah, cak ayam. Ni originalnya. So ni siapa nak, aku bagi je. Boleh je nak pakai untuk motor standard yang bukan high modifikasi lah. Boleh pakai lagi. Okey, persediaannya sebenarnya hari ni memang kita orang nak siapkan motor. 1 Mei ni kita orang akan pergi ke Perak. Tu intan ada ride santai-santai macam tu lah, enjoy-enjoy. Kita orang pun tak ada ride lama, sampai 2-3 hari. Macam korang tak larat lah, ada anak bini semua. Memang tak boleh, kerja banyak. Evan ni bahaya sikit lah kalau tak pandai setting malah. Betul, bobos. Boleh bobos. Alright gang, so dah siap dah aku pasang alloy dengan coil magnet torch Yamaha Touch masuk dekat 125 gang. So motor kita dah tune balik tadi. Motor bagi aku dah setup tak ada cun sangat lah, tapi okey. Setup ni boleh lock, okey, boleh bantai. Okey, alloy silver geng, gantang hitam RCB. Memang mantap geng. Tayar daily 70-80 depan belakang. Memang tip top. So depan 1.4, belakang 1.6. Sini aku tunjuk korang secara jelas nampak belakang dia. Mantap geng. Okay. So sprocket aku pakai 28. Sprocket 28 memang sedap geng. Naik kalau pergi ride 1 Mei ni pergi ride, so ada kelompok-kelompok yang spek-spek besar, sesuai sangat 28 ni geng. Dapat angin sikit. Okay. Main luncur-luncur sikit belah-belah utara tu boleh. Okay, korang tengok belah sini geng. Okay, ni rem depan dia alloy RCB geng. Ni saiz 1.4 depan Tayar daily 70-80. Kemas gila geng. Tip top. Aku rasa macam kalau 18 ni lagi merecik dul. Mantap. Alright. Jadi geng, aku tak sempat nak on board. Okay. Switch on off ni memang function gila lah bawah ni. Okay. Ni aku buat tepi ni. Alright. So tak ada overflow lah. Okay. Itu saja aku nak share untuk episod kali ni. So next episode nanti kita akan on board lah. Okay. Ramai request nak on board. Aku akan beli tools jugalah untuk on board Ramai nak on board, tak apa, tak ada hal. So aku harap motornya kekal perform. Okay, dengan coil magnet yang original. Okay, Yamaha Touch. So siapa yang ada pakai coil magnet Yamaha Touch, korang boleh komen kat bawah macam mana kan. Alright. So dah tak ada apa dah aku nak set up 125 ni. Okay. Mungkin aku nak cari cover set HLY kot, yang lain kot, yang nampak lebih kemas. Set ni nak simpan sebab banyak modified buka pasang cover set. Sayang lah cover set. Okay, ada cala, ada macam-macam lah. Right, tu saja aku nak share untuk episod kali ni. Semoga korang sihat-sihat selalu. Okay, berjumpa lagi kita dalam episod akan datang. So nanti pergi ride 1 Mei nanti mungkin motor ni Mal akan bawa. Okay, 125 Y15 aku mungkin adik ipar aku bawa, dan aku akan bawa RS hingga camp. Alright. Ciao.